cerita sepatu sinar. Jom dengar. Ya, hari ini kita akan bawakan 3 pasangan finalis dengan penyertaan terbaik yang akan berpeluang memenangi pakej percutian bulan madu 4 hari 3 malam ke Bali berserta tiket penerbangan untuk 2 orang. Dah habis. Bulan madu di sini dibawakan oleh Poto Travel and Tours. Ikut kami melancong 100% Bumi Putra. Nak melancong ingat Poto Travel. Cantik. Jadi ini dia juri pilihan hati. Wow, dah sampai lah. Abang Jam. Terima kasih kerana menjemput saya. Macam mana bangun pagi okey? Oh, ya. Okey, kriteria pemenang hari ini Abang Jam je yang tahu. Betul, dan juga producer kita. Dan jangan kenyit mata kat saya ya. Minta maaf ya. Okay. Ini saya tegas. Belum. Itu abangnya warning pada peserta. Oh, peserta. Jangan ada unsur-unsur rasuah menggoda sebenarnya. Takut nanti saya yang pergi, bukan dia orang. Dengarkan Sepatu Sinar. Tuan-tuan dan puan-puan, diperkenalkan trio yang akan memeriahkan pagi anda. 3 jejaka dengan 3 saiz berbeza. Jeb, Shuib dan Rahim dalam Sepatu Sinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda bertemankan Cik Pia, Rahim dan juga dia belum main lagi. Jeb di Sepatu Sinar yang dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta Bank Rakyat Cares. Kami ada cara. Dan kalaulah suara Cik Pia yang berada di sini, maknanya apa bang? Cuti lah. So jangan betulkan radio anda. Tapi dah risau bukan yang pakai tudung betul juga. Hari ini dah pun 19 Disember 2016 bersamaan 19 pelan-pelan. 19 Rabiul Awal 1438 Hijrah. Tak, bila dah duduk tempat Suhaim ni, dia penyakit dia sama lebih kurang macam Suhaim juga. Dia akan jadi macam tu. Susah nak sebut kadang-kadang. Faham pun kan. Sepatu reunion okey? Alhamdulillah. Respon baik. InsyaAllah tak sabar nak tunggu untuk episod kedua. Okey. Dengar cerita ramai yang datang sampai tak ada yang dapat masuk. Itulah dia. Lebih kurang dengan 200 dekat 300 lah tak dapat masuk. Tak apa. Maknanya kalau anda semua nak datang tengok sepatu reunion minggu depan, kena datang awal-awal lah. Senang cerita. Walaupun dah ada tiket tapi kena datang awal juga. Tak semestinya ada tiket boleh masuk juga kan. Kalau dah sempit kat dalam tu. Betul. Kapasiti terhad. Okey, mana Jeb ni? Dia pergi toilet lah tu. Okay, tak apa, kita nak tinjau-tinjau apa yang menarik. Tajuk utama akhbar hari ini sekejap lagi kami akan kongsikan dengan anda. Kita layan dulu Wings. Ini dia Bujang Senang. Terus dengarkan Sepatu Sinar. Khas oleh Bank Rakyat menangi hadiah-hadiah hingga RM1 juta. Bank Rakyat Cares. Kami ada cara. Dan pagi ini anda bertemankan saya Cik Pia, Rahim dan juga Jeb. Selamat pagi Jeb. Selamat pagi Pia. Allahu Akbar. Makin berseri-seri Jeb sekarang ni. Seri. Macam burung keluar pagi. Berkicau-kicau. Siap bawa jajan Jeb. Itulah tu. Ada orang bekalkan ke? Tak ada, beli sendiri. Beli sendiri. Kedai pun tak buka. Ni dari rumah punya lah. Daripada rumah punya. Banyak stok. Okay. Bujang bang, makan jajan lah dulu. Betul lah tu. Tapi nak kena ingat nak beritahu ni. Okey lah buat jajan. Aku buat kicap. Peringatan untuk warga Lembah Kelang lah. Nak cerita sikit lah. Kenapa ya? Berita pun dah keluar. Semua dah keluar beritahu. Minta berjaga-jaga dan tak ada air lah. Pasal akan ada gangguan air selama lebih kurang 16 jam bermula 8 pagi ini. 16 jam? 16 jam bermula 8 pagi ini. Ni nak cakap. Alamak. Malam dah start lah pukul 1 pagi kat rumah aku. Tak ada belum air? Betul tak ada air? Tak, dekat ruangan-ruangan tertentu. Macam bahagian dapur dah tak ada dah. Dah start tak ada dah. Bahagian lain ada? Dekat toilet ada. Itu kau terkunci. Kau terkunci air. Itu bukan gangguan air. Itu gangguan mental rasanya. Ini gangguan air ni sampai apa je? Apa? Orang cakap apa, alamak air, bekalan air terganggu. Bekalan air tu maksud keseluruhan lah. Terputus semua. Dia ada pula yang ada tak ada. Itu salah. Itu gangguan mental, tak check betul tu. Ini berikutan kerja penyelenggaraan sistem bekalan elektrik Tenaga Nasional Berhad di pencawang masuk utama Bukit Badong, Ulu Selangor. Okey. Itulah. Jadi mana yang dah dengar, standby ajalah. Dah dengar ni siap-siap lah, tak ada air. Tak ada air apa semua lah. Betul. Sebab nak basuh baju, nak masak semua tu perlukan air. Penting air. Betul. Minum je yang tak pakai air. Minum lah pakai air. Minum pakai cawan. Ada setengah orang. Ada setengah yang minum guna asap.
Okey, kejap lagi kita nak kongsikan lagi cerita yang menarik. Kita layan dulu Ramlah Ram Diam-Diam Jatuh Cinta. Terus dengarkan Sepatu Sinar. Ada cara bertemankan saya Cik Pia, Rahim dan juga Jeb di sini. Dan baru saja berlalu tadi Ramlah Ram dalam Diam-Diam Jatuh Cinta. Oi, baguslah. mendalam maksud. Tapi kalau cerita jangan diam, beritahu lah. Terus menghilangkan diri, terus tak masuk grup, terus jaranglah timbul. Banyak grup lah buat. Banyak grup. Dah Dua orang buat grup. Sayang grup. Dah banyak buat grup sebab dah mula jemput-jemput orang. Ayolah. Tak ambil. Okey, ni cerita berita menarik di luar negara yang nak dikongsikan. Asam kandis mari dihiris. Ewa. Manis sekali rasa isinya. Dilihat manis dipandang manis. Lebih manis hati budinya. Betul lah. Jangan memandang rupa semata-mata, Ya, tetapi betul. pandanglah juga hati budinya. Ya, ini dia. kerana budi Aku jatuh hati. Dah lama lagi baca ni kan. Tajuk dia. Daripada sebuah Kosmo, ruangan dunia. Lelaki daftar masuk penerbangan dengan hanya berseluar renang. Dah kenapa? Berseluar renang. Ni cerita dia. Malawi, Afrika Selatan. Seorang lelaki membuat kejutan di lapangan terbang Malawi di Afrika Selatan apabila cuba mendaftar masuk dengan hanya memakai seluar renang dan selipar jepun. Lelaki itu, Greg Ballantyne, dilaporkan mengambil bahagian dalam acara renang amal di Tasik Malawi, tetapi lupa membawa pakaian persalinan untuk dipakai ketika mahu pulang semula ke Johannesburg. Dia lupa. Ada lah. gambar dia, bang? Ada kalau kau nak tengok sangat, tapi jangan tengok lama, mengigau. Ya Allah, dia pakai macam gitu kecoh lah je, jadinya, Jeb. kan? Baik dia tak pakai Google sekali. Bayangkan kalau Bang Rohim yang begini. Hoi. Nampaklah Mazal. Ya, kadang-kadang orang terlupa kan. Yelah, kelang kabut. Kelang kabut, tapi takkanlah sampai Dia terlupa, bukan terlupa pakai. Baju tu tak ada. Terlupa letak mana baju. Habis baju yang persalinan dalam tu. dia punya luggage tu, luggage yang tu sampai 2 tu dia bawa. Tak ada baju tu. Takkan semua baju yang ni, takkan ni je dia bawa. Souvenir banyak. Nak buat pulang orang kirim apa Orang kan. kirim banyak, kau tahu lah kalau pergi kan. Pergi keluar negara banyak orang Banyak kirim. orang kirim. Mungkin dalam lagi tu benda-benda orang yang kirim. Dalam baju tinggal, lupa. Jadi ini Tapi dia biasa atas. kalau orang kirim beli ni kan, apa orang panggil tu? Fridge punya tu. Magnet. Magnet punya fridge tu kan. Itulah tu. Betul lah. Jadilah beli ada daripada tak ada langsung kan. Tapi Dia itulah. pun mungkin bila tak ada baju nak tampal juga magnet tu. Tapi badan dia tak bersih. Dipin lah yang dipin. Okey, kejap lagi kita akan ke Pening. Hari ni apa agaknya perkataan yang akan dikongsikan. Terus saja bersama kami tentunya di Sepatu Sinar. Sepatu Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat, menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cares, kami ada cara. Temankan Cik Pia, Rahim dan juga Jeb di sini dan kita nak ke Pening. Apa perkataannya, Fia? Perkataan hari ni ialah post. You know, post. Post tahu? Ejan? AJ Jeb. Post P-O-S-T. Dia yang pening kau yang 100 eja. markah. Aku spelling dulu 9/10. Dah satu tu eja apa tak pas? Post. Sekarang 100% lah. Sebab aku tahu sebab dulu salah post tu. Rupanya deti belakang. Tu aku ingat tu. Okey, perkataannya adalah post. Sebab dia banyak maksud dia kan. Kalau post post office ni banyak Postman. sangat. Post Banyak. Instagram. Banyak. Jadi nak tahu yang mana satu ni. Kalau Maksud dia tu, bang. Kalau dia boleh jadi untuk surat tahu kan. Post surat apa semua itu post biasalah mengantar apa semua dengan post. Kalau untuk kerja pun boleh jadi jawatan juga. Dia boleh jadi jawatan atau position. Post juga. Apa? Dia boleh jadi jawatan untuk bahagian kerja. Dia boleh, post tu boleh jadi maknanya untuk jawatan atau position. Macam pekerjaan. Yes. Postman. Example lah Example. The post was advertised in the local newspaper. Jawatan tu telah diiklankan di surat khabar. Itu post juga. Kalau yang postmortem tu? Postmortem tu boleh juga. berdasarkan Selepas kejadian. Selepas berlaku kejadian kita buat postmortem. Kita main bola. Tiang kita panggil apa? Goal post. Goal post. Lain. Boleh jadi tiang. Kita pergi makan kat Penang itu. Apa tu? Pos sembuk. Itu pas sembuk. Tak ada Ya. Jeb, Itu pas pas sembuk sembuk. dengan post sembuk lain. Itu tak boleh pas sembuk lah. Itulah dia di antara benda-benda yang boleh gunakan untuk post lah. Itu kalau kita post ke IG tu, kira post jugalah. Akhirnya post juga.
paparkan. Banyak mana ikut kesesuaian ayat. Okey, faham. Kalau tak nak pening sangat, rujuk je dekat kamus. Lagi senang. Macam Rahim kita. Sentiasa bawa kamus ke mana-mana aja, Jeb. Betul. Saya pun mana-mana pun saya bawa kamus. Saya nampak je begini, kamus saya semua dalam handphone. Mana yang saya tak tahu, saya masukkan kat note. Oi, dahsyat lah. Patutlah tahu je post. Okey, kejap lagi kita nak dengarkan ada motivasi pagi bersama di MFK. Kita layan dulu ini di Ella dengan Putri Kota. Terus dengarkan Sepatu Sinar. Sebentar lagi ada motivasi pagi bersama di MFK. Sebelum tu dengarkan sedikit sedutannya. Bukan apa tu, yalah kita ni manusia biasa tu. Kadang-kadang ada masa-masa hari-hari yang kita pun tiba-tiba otak tu jadi hang lah tu kan. Kita pula terlepas cakap menjaga hati orang lah, atau benda-benda yang kita buat mendatangkan orang kata kemarahan hati orang lain. Jadi tu sebaik saja tiba-tiba kita dah tersedar, alamak aku buat salah tadilah. Jadi agaknya apakah tindakan yang recover balik lah untuk kesilapan yang kita dah buat. Dengarkan sepenuhnya sekejap lagi. Semuanya di Sepatu Sinar. Segarkan minda dengan motivasi pagi. Assalamualaikum tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Cik Rahim. Sementara otak ada lagi tu nak tanya soalan. Bukan apa tu, yalah kita ni manusia biasa tu. Kadang-kadang ada masa-masa hari-hari yang kita pun tiba-tiba otak tu jadi hang lah tu kan. Kita pula terlepas cakap menjaga hati orang lah. Jadi tu sebaik saja tiba-tiba kita dah tersedar, alamak aku buat salah tadilah. Jadi agaknya apakah tindakan recover balik lah untuk kesilapan yang kita dah buat tu. Minta maaf lah. Sabarlah dulu. Kita dah tahu tadi. Itu pun satu. Satu. Tapi sebenarnya kita kena cari punca dulu. Kenapa kadang otak kita hang macam tak bawa otak. Kita hang, kita blank. Betul. And then kita pun tersatul cakap. Nombor satu, ramai orang kadang dia detox badan dengan minum madu dengan cuka, detox makan suplemen, dia buang racun tapi dia lupa nak detox hatinya. So kita kena detox hati kita, sebab hati yang mengawal minda. Rupanya minda kita berfikir, bertindak itu atas arahan hati. Kalau hati kita kotor ataupun ada benda yang tak settle, maka otak kita pun confused, dia terjebak dengan benda-benda yang bukan tu. So cuci hati dengan istighfar banyak-banyak, solat taubat jangan lupa, kalau boleh baca basmalah banyak-banyak, selawat banyak-banyak. So satu. Yang keduanya, bila kita tersilap, kita kena rendahkan diri kita. Artinya kita mengaku salah dan minta maaf. Ini orang hebat. Kata Confucius, orang yang hebat berjiwa besar saja, yang sanggup minta maaf walaupun tak silap, yang sanggup memaafkan walaupun orang tak minta maaf. Kan hebat. So kita pun kalau silap, you kata Rahim, minta silap kat Jeb ataupun kat Liza ke kepada Jeb, you minta maaf. Katakan okeylah, kita minta. Dan kalau boleh, ni dia tapi minta maaf, kau bagilah, bukan rasuah tapi belanja makan ke, bagi hadiah. Macam Jeb ni, sebungkus kacang goreng cap jempol, okey. Tak jempol. Betul. Jadi kita ambil balik hati orang tu. Sebab nilai Jeb cuma RM2.60. Okey lah. Tu bukan RM2. Itu tak kacang cap jempol tu. RM2.60. Jangan lupa, bila balik nanti kita solat taubat, minta ampun dan doakan kawan kita yang kita telah terlanjur atau tersilap. Jadi bila doa kawan untuk kawan, makbul. Sebab saya pernah dengar tu, ada orang cakap kalau kita buat salah pada Allah, kita minta maaf, Allah ampunkan. Tapi kalau kita buat pada orang, kita kena minta maaf kat orang tu dulu. Betul. Allah tak angkat. Allah tak angkat dosa selagi kita tak minta maaf pada orang yang berkenaan. Terima kasih banyak Datuk. Sama-sama. Alhamdulillah. Motivasi pagi bersama DMFK. Bukan khas oleh Bank Rakyat menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cares. Kami ada cara bertemankan saya, Cik Pia, Rahim dan juga Jeb. Itu dia yang berlalu UK's Bila Diri Disayangi. Rasanya macam mana, Jeb? Seronok lah. Saya study tau lagu ni. Saya study lagu ni. Lirik dia baik-baik dia. Okey, jadi untuk tidak membuang masa, saya baca akhbar Harian Metro ni. Okey, berita sukan, Jeb. Tajuk dia Gelaran Sulong. Goh Wisem Tan Wee Kiong menepati kedudukan selaku pasangan nombor 1 dunia selepas menjuarai pusingan akhir siri Super Dunia di Dubai semalam apabila menundukkan beregu Jepun Takeshi Kamura dan Keigo Sonoda 21-14, 21-19 pada perlawanan akhir. Malam tadi game yang cukup menarik, mendebarkan. Tahulah kan, kalau badminton Rashid memang kena tengok kan, memang kena layan kan. Yelah, Rashid memang pandai badminton kau tak tahu kalau dia dah smash. Tak boleh angkat lah. Saya badminton kurang sikit, tak pandai. Sebab last main orang marah cakap mana boleh pakai dua tangan.
Dia satu tangan je. Tak boleh. Dua tangan tak boleh. Mana kau pakai 2 raket lah? Tak, 2 tangan. Pegang satu raket 2 tangan. Itu tenis. Tapi kita ucapkan tahniah lah kepada pasangan betul negara lah. ni. Ada harapan lah untuk beregu kita sekarang. Kalau dulu kita cuma harapkan perseorangan. Betul. Sekarang ni dah ada pelapis untuk beregu. Mana untuk menuntut 2016 ni, ini gelaran yang manis lah. Betul tu. Rim, kau memang tak pandai badminton Boleh main. Boleh. Tapi kau tahulah, kalau orang trik ke belakang sikit, lemas. Tak ada juga. Nak undur belakang tu. Aku kan ada gear reverse. Nak bergerak tu payah. Macam Fia, kalau sukan apa? Badminton ke, bola jaring ke, bowling ke, kalau perempuan? Kau tengok apa pun tak boleh ni. Tapi boleh. Dia Tak tahu sangat ni. Sabarlah. Badminton boleh main tapi tidaklah tera. Bataya main lah. Kalau sukan tu masa Bowling, kat bowling, sekolah. bowling. Bowling pun okey, tapi tangan Fia kan kalau tak Bengkok. Kenapa? bengkok. Macam tu pakai 2 lane lah. Baling sini masuk sana. Tangan memang tak bengkok straight. Kenapa ya? Accident apa? Bukanlah, tak tahu memang kalau biasa orang kalau buat tangan straight. Nampak tak? Yelah. lah S lah. Tangan dia jadi S. Tengok sangat. Tak macam murku mana. Tak bengkok sikit. Bengkok sikit. Tapi itulah, setiap kejadian tu ada kelebihan kekurangan dia. Betul. Macam saya. Mungkin saya kurang di sini. Di tangan yang bengkok ini. Betul. Tapi saya lebih di tempat lain. Betul lah tu. Macam kau punya ni. Macam aku lah. Kan tangan kan ni kurang kan. Betul. Tak apa lurus. Engkau pun bengkok juga tangan kau? Macam ni nampak dia. Mana Bengkok. tegak. Lepas tu? Kalau macam kaki tu alhamdulillah. Bengkok juga. Mana lebihnya? Dua kurang. Lebihnya dimindah. Okeylah, jom kita layan dulu. Ini dia OAG Aku Statik. Terus dengarkan Sepatu Sinar. Kami ada cara. Anda bangsa lagi bertemankan saya, Cik Pia, Rahim dan juga Jeb di sini. Baiklah, ke Sepatu Sosial. Kita nak pergi ke, tak jauh lah bang. Kita pergi Jeb punya IG lah. Alamak, tahu lock out lah tadi. Lock out pun kau boleh tengok. Boleh? Boleh tengok Jeb ni. Kita pasal sepatu reunion yang live. Okay, Jeb punya caption kat sini dia kata live punya penangan ada yang lupa, ada yang lost, tapi cerita harus berjalan. Mentah-mentahlah aku dah pesan jangan sampai terdiam mata pental. Cerita Jepun pula kau bawa Suek. Aku macam Ni rahsia apa lah. cerita je? Dia begini. Ini kejadian dia. Sepatu reunion ni untuk makluman Fia, tak ada skrip. Tak ada rehearsal. Masa kita, So apa yang berlangsung malam tu memang itu yang berlangsung tu hasil perbincangan petang tu. Bedal je lah, jalan je lah. Jalan je. Salah pun salah lah. Salah pun salah. Jadi kita ada perbincangan je, tak ada rehearsal. Tak ada. Masa era Fazira tanya Rahim, kejap lagi kita ada rehearsal kan. Era tanya lepas kita bincang. Rahim cakap, mana ada? Dia kata betul, memang tak ada. Skrip tak ada, rehearsal pun tak ada. Jadi cuma kita tahu cerita dia begini. Kita sendiri olah lah benda kita tu. sendiri olah benda tu. Dan cuma kita pesan dekat ni Jangan benda sampai live. Jangan sampai terdiam mata pentas. Tapi tak sangka lah dalam pada takutkan terdiam, cerita Jepun yang tak ada kena-mengena Syuib bawa masuk atas pentas tu. Jadi kita sebagai kawan tak tahu nak fit macam mana. Betul lah. Dia berapa episod? 10. Oh, 9 lagi lah. 9 lagi. Tapi nak beritahu lah, sebelum ni kena datang awal. Betul. Kesian yang tak dapat masuk. Kesian lah. Tapi dengan cerita nanti diorang pasang skrin besar. Rasanya lah rasanya sebab dekat dalam studio dah pack penuh sampai orang berdiri. berdiri sampai kat cameraman semua dah penuh kat cameraman. Kau bayangkan Jack punya baik je. Yelah. Dia siap tanya production. Bagilah dia orang duduk kat depan ni. Jack cakap, mana boleh tak dia boleh. nak running kamera. Yelah. Kan terlanggar abang Kesian cameraman kan. pula. Kat luar dekat 300 lagi orang tak boleh masuk. Masuk ya. Jadi ternyata sepatu masih lagi berbisa. Alhamdulillah lah. Bisa pun tak berbisa sangat lah. Cuma yang lainnya pasal live tu. Sebab live. Live tu yang kita nak tengok. Yang salah tu lah dia macam sebab selama ni kalau tengok semua yang dah bersih, yang dah edit. Ni tengok ni apa jadi. Lepas tu Pia tahu tak kita ada satu cameo yang kita tak tahu sendiri. Arti jemputan siapa. Oh, dia datang aje lah. Dia datang je. Production je tahu. Hari tu minggu pertama Michael Ang. Kita tak tahu dia siapa. Terkejut. Production briefing dia okey nanti buat sini-sini. Jadi kita tak tahu. Jadi debaran kita untuk pemain pula kita siapa pula yang last ni. Satu guest tu kita tahu. Tidak kan dengan guest tu. Cameo tu yang kita tak tahu. Okey, itu satu benda yang menarik untuk sepatu reunion live. Jadi jangan lupa saksikan setiap hari Jumaat jam 10 malam di Astro Warna saluran 132. Okey, anda jangan ke mana-mana, terus dengarkan Sepatu Sinar. Pagi lebih meriah dan lebih segar bersama 3 jejaka maju. Jeb, Syuib dan Rahim dalam Sepatu Sinar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Anda masih lagi bertemankan saya Cik Pia, Rahim dan juga Jeb tentunya di Sepatu Sinar yang dibawakan khas oleh Bank Rakyat. Menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cares, kami ada cara. Sekejap lagi ada kawan tanya, Ustaz jawab. Dengarkan sedikit sedutannya. Sekiranya kita ikut sembahyang jemaah di masjid, biasanya surah-surahnya dibaca terlalu panjang dan tidak dihafal. Boleh tak kita baca surahnya kita ingat dan tak ikut imam pula? Sepenuhnya sekejap lagi. Terus dengarkan Sepatu Sinar. Ashraf, kawan keliru ni. Boleh jawab soalan kawan? Assalamualaikum Imam Muda Ashraf. Waalaikumsalam. Sihat Imam Muda Ashraf? Alhamdulillah, syukur. Okey ni Imam Muda Ashraf, ada soalan datang daripada pendengar lah. Aziah binti Zaki, saya nak tanya, sekiranya kita ikut sembahyang jemaah di masjid, biasanya surah-surahnya dibaca terlalu panjang dan tidak dihafal. Boleh tak kita baca surahnya kita ingat dan tak ikut imam pula? Pula dah, kalau dia tak ikut imam, dia kena keluar pada solat. Kalau dia dah niat jadi makmum, dia kena ikut imam, tak boleh mendahului imam. Okey, baik. Dalam mazhab Syafi'i, lepas imam baca Fatihah, kita kena baca Fatihah. Kemudian bila imam baca surah, kita dengar je. Kita tak payah nak baca apa-apa pun. Dan tak semestinya kita nak baca surah yang lain. Kita dengar ada imam rokok, kita rokok. Kalau kita tak nak ikut imam, kita keluar saf lah. Kena keluar saf lah. Kalau tidak, kita ni mendahului imam, ataupun kita ada hadis Nabi tentang orang mendahului imam, kepalanya akan di hari akhirat akan ditukar menjadi khimar. Kalau dah, sebab nak tunjukkan kata, kalau you nak ikut betul-betul. Betul lah. Lantik ketua tiba-tiba tak ikut. Tak boleh lah. Tak boleh. Maksudnya kalau daripada segi pergerakan macam mana imam? Maksudnya pun kita tetap tak boleh mendahului dia. Tidak boleh mendahului imam. Kena tunggu dia juga. Sebab tu imam kena cerdik. Imam kena tengok orang belakang. Betul. Orang belakang kalau semayang dekat RNR, kau tarik surah Yasin, aku lama lah tak boleh kan. Betul juga. Shopping komplek, ringkaskan solat. Betul. Oh, padulah jawapan imam. Mestilah imam. Nama pun dah imam. Terima kasih imam. Alhamdulillah, selesai satu kekeliruan. Oleh Bank Rakyat menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cares. Kami ada cara bersama saya Cik Pia, Rahim dan juga Jeb di sini. Okey, Cik Pia nak tanya. Jeb bila nak kahwin? Tak adalah. Bukan tu. Saya baik. Bukan saya baik dah nak jawab dah. Dia kata bukan. Nak tanya pasal adik-beradik lah. Apa tanya pasal nak kahwin? Belum lagi kan? Belum. Okey. Janganlah tengok je nak tanya. Okey, Abang Rahim berapa orang adik-beradik? 5. 5. 3 lelaki 2 perempuan. Nombor? Yang sulung. Yang sulung. Jeb? Saya anak tunggal. Daripada 7 adik-beradik. Macam mana tunggal dia adik-beradik pula? Orang tunggal satu. Seorang. Yang lain tu apa? Tunggal satu. Tunggal satu. Jeb tunggal ke tunggul? Tak, saya tunggal. Saya tunggal yang berada di luar Johor Bahru. Satu-satunya? Satu-satunya. Yang lain tapi duduk adik-beradik 7. Yang lain semua di Johor lah. Di Johor. Abang saya ada KL seorang. Bukan nombor apa? Saya nombor 4. Nombor 4. Ada lagi adik-beradik bawah? Ada. Tapi dia punya gaya nampak macam dia yang bongsu bang. Ramai cakap begitulah. Sebab saya dulu Fia, masa saya kerja kilang dulu apa semua, mak saya layan saya memang yang macam bongsu. Macam bongsu, manja. Tanmos bawa pergi kerja. Air panas kan? Lori ke? Bukan, kerja dekat kilang. Kerja kilang. Pagi mak dah buat kain TO panas dan Tanmos. Aduh. Sampai kat kilang, tiba-tiba goncang Tanmos. Mak buat TO panas ke TO air? Kenapa bunyi macam ada air batu je? Rupanya Tanmos dah jatuh lah, dah berderai kaca dalam tu. Bercakap pasal adik-beradik, mesti ada tabiat adik-beradik kita yang kita rasa kita je geramnya. Tapi macam mana pun menyampah kita dengan adik-beradik ni, ialah air dicincang tak akan putus. Tapi hari ni dekat Ulu Kelang putus air. Bekalan. Ini ikatan. Ikatan adik-beradik tu. Tahu. Kalau aku lah aku jali. Kau dah jali kan? Jali kena? Dia yang adik-beradik. Jali tu bawa atas wan atas wan Dia ni ada satu tabiat yang memang tak boleh nak buang. Dia tidur, dia geser gigi. Macam makan chewing gum. Kalau tidur sebelah dia, kita dengar ngilu. Rasa nak pakaikan mask lah mulut dia kalau tidur. Dia memang kuat. Memang kuat. Dia bukannya pelan-pelan tau, dia kuat tau. Tabiat tu. Tabiat dia tu dah tidur dah terbiasa. Macam adik aku pula yang bongsu tu cukup geram aku. Kenapa? Dia kalau tidur pejam mata.
Tak, tu semua orang. Tak, semua orang tidur pejam mata je. Dan celik tu tidur terperanjat. Oh, jadi apa kata kita buka meja bulat hari ni cerita pasal tabiat atau habit adik-beradik anda yang anda je tahu. Kadang kita sendiri tak perasan. Jadi anda boleh hubungi kami sekarang, kongsikan cerita anda di talian 03-9543-2000. Terus dengarkan Sepatu Sinar. Kami ada cara masih lagi bersama saya, Cik Pia, Rahim dan juga Jeb di sini teman anda. Dan pagi ini di meja bulat kita bercerita tentang habit adik-beradik anda yang anda je tahu. Menyampah pun bang kan? Tetap sayang, betul tak? Macam mana? Kita ada Haikal yang nak berkongsi cerita. Cerita awak kan? Ya, saya. Apa cerita dia kan? Adik saya ni, dia memang sekarang ni umur dia pun dah 38. Okey. Oh. Dah kahwin? Dia kecil, dia dah kahwin dah. Okey. Dia ada tabiat yang suka, yang pelik pada saya. Saya pernah cakap dia alien tau. Dia suka gentil bantal. Oh, bucu bantal tu? Oh. Pernah saya tanya dia, apa kau rasa kalau gentil benda ni? Dia kata, feel. Kalau tengok TV atau nak tidur, dia akan gentil, lepas tu dia cium. Pernah sekali mak saya sorok, dia mengamuk. Masalahnya dia gentil benda yang sama. Apa? Dia punya angle yang sama tu, itu je? Bantal yang sama, dia tak mahu bantal lain. Walaupun dia dah kahwin ya? Ya. Benda tu dia, tabiat tu dia tak boleh buang Dia tak boleh buang. Dia suka cium, dia gentil macam mana. Saya pun tak faham. Apa yang nikmatnya. Bila saya cuba buat, tak ada benda pun. Yelah, sebab awak tak suka buat benda tu. Sebab tu awak tak rasa apa-apa. Kalau nak buat, kalau nak rasa feel dia, buat jangan buat bantal sendiri. Bantal dia tu buat. Baru dapat rasa dia punya rasa tu. Bukan rasa bau pun. Bau tak lagi lah. Bau dia memang ni ada ni apa? Dia gentil apa? Dia suka gentil bucu bantal ujung tu. Bila bintik dah habis gentil kan, dia akan cium. Lepas tu mata dia mulalah sikit nak tidur. Macam ada ubat pelali. Okey. Pelik betul lah. Tapi itulah dia. Daripada kecil kot dia dah biasa. Memang daripada kecil lah. Jeb boleh membantu tak macam mana? Tak, itu pelik juga. Sebab biasa yang kita dengar, dia orang gentil bucu tilam. Tak pernah. Terlentak ke bawah. Bucu bantal je. Bucu tilam besar sangat. Cuba sekali dajalkan dia. Apa tu? Sorok bantal tu. Tak payah. Mengamuk tu. Ni saya bagi satu tip lah. Cantik. Kalau ada orang yang ada tabiat macam itu, gentil bucu bantal. Beli bantal bulat yang tak ada bucu. Dia tengah tu bulat garang. Jadi donat pula. Okey, terima kasih Haikal. Okey Kal. Assalamualaikum Kal. Okey, jadi anda yang lain boleh kongsikan lagi cerita pasal tabiat atau habit adik-beradik anda yang anda je tahu. Kadang kita sendiri tak perasan. Jadi hubungi kami sekarang di talian 03-9543-2000. Terus dengarkan Sepatu Sinar. Bank Rakyat Cares. Kami ada cara bersama saya, Cik Pia, Rahim dan juga Jeb di sini. Dan di meja bulat pagi ini kita bercerita tentang tabiat ataupun habit adik-beradik anda yang anda je tahu. Kita bersama pemanggil seterusnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yep. Siapa ni? Saya Zaidi daripada Perak. Okey, Encik Zaidi lah. Kenapa pula? Ini habit. Okey, Encik Zaidi. Apa dia habit adik-beradik anda yang anda je tahu? Adik-beradik saya. Okey, saya 3 beradik. Adik saya nombor 2 ni, dia ni jenis hati kering sikit. Kenapa? Dia jenis dia suka kalau macam ular ke, lipan ke, apa-apa benda bisa masuk rumah, dia tangkap, dia main. Ular je? La ilaha illallah. Ini Pia. Terperanjat lagi. Dia tahu umur dia dah 38. Kami tahu dia start main ni masa umur dia 11 tahun. 11 tahun je dah start main tu? 11 tahun tu masa kami duduk Felda, masa ular masuk apa, dia tangkap. Lepas tu dia main. Lepas 2-3 hari dia buang. Sampai sekarang lah perangai dia macam tu. Tak ada kejadian-kejadian yang orang kata yang berbahaya berlaku pada dia? Kena sengat ke? Tadi baru jadi bang. Tak pernah ada lagi dekat ni. Belum lagi kalau macam lipan tu, kalau dia ambil, dia letak kat tangan dia, dia main lipan tu lalu kat badan-badan dia. La ilaha illallah. Berani betul budak tu. Tak kena sengat ke? Dia macam tak kena sengat ke? Kat ni tak ada lagi lah. Yang saya tahu kalau macam area Felda sana tu, kalau ular aja orang panggil dia. Orang panggil dia miula. Macam ular-ular telung sela setakat ni ada dah simpan 3 ekor, dia tak buang. La ilaha illallah. Tapi dia memang dah mahir lah tu, tangkap ular dah mahir lah dia mahir lah. Saya pun tak tahulah dari mana dia belajar atau baru kecil lagi dia dah
dah pegang ular. Oh, ni tak boleh bawa pergi zoo ni. Habis ular semua disimpan. Dia tidur dalam tu. Sekarang ni ular yang ada dia, ular tudung sela ada 3. Awal mati ada 2 disimpan. Siap-siap tali pinggang tu ular tu. Okey, terima kasih bang. Terima kasih bang. Baik bang, baik. Terkejut je. Kau lah, kau balik barang kat aku. Peranjat. Dia dah lemah Saya semangat. nak test je betul ke Jeb ni memang takut ular. Memang betul. Tapi memang habis kejantanan kau tadi Jeb. Nampak dah. Dah kau baling pen kat aku. Itu dia. Bawa bertenang Jeb. Okey. Tak apa lagi lagi ni. Tak ada nak panggil lah Abang Feda ni datang. So dia tangkap. Okey, anda yang lain jom. Kita nak dengar lagi. Kita nak dengar lagi cerita anda. Apa agaknya tabiat ataupun habit adik-beradik anda yang anda je tahu? Kongsikan cerita anda di talian 0395432000. Memang penakut dia ni. Terus dengarkan Sepatu Sinar. Pia, Rahim dan juga Jeb. Kita bersembang di meja bulat hari ni. Cerita pasal habit adik-beradik anda yang anda je tahu. Aziz, apa dia? Okey, kita orang ada 3 orang adik-beradik. Okey. So macam adik saya ni dia ada satu habit bila macam tengah tengok TV ke apa ke, jari dia tu kan mesti tengah macam tulis something tau. Tapi dia macam tulis kat bantal ke, dekat peha ke, tapi jari dia tu memang tak kerti diam. Catat kot. Biasa dia catat. Macam tengah mengeja lah macam tu kan jari dia. Mesti jari dia tu akan ni lah apa? Bergerak. Boleh. Konon-konon buat minute meeting kot. Konon-konon. Ada tak tahulah, memang macam tu. Macam dia tengah mengeja. Kadang-kadang kita tegur, weh, asal jari kau tu macam tu? Salah pula dia cakap. Lepas tu kan, lepas tu dia buat lagi. Jari dia macam tu. Bergerak. Jadi awak rimas lah bila tengok jari dia bergerak-gerak gitu. Bukan rimas, macam kita orang tanyalah kenapa jari tu tengah mengeja ke apa ke. Lepas tu dia kata, biarlah. Tu hal aku dia kata. Itu jari aku, bukan jari kau. Itu jari aku dia kata. Tapi biasanya jari ni orang istilah dia macam mengira. Mana pula mengeja. Dia macam tengah tulis something lah. Kadang dia tulis kat peha dia. Mata dia pandang TV. Lepas tu, tapi jari dia tulis. Dia ada pensel halimunan. Pensel waib. Okey, terima kasih Aziz. Okey, sama. Itu dia masing-masing lah punya habit. Yelah, kan. Itu belum lagi kita tanya Jeb, habit dia apa pula? Lepas ni lah. Lepas ni Lepas ni. Dia ada seorang lagi pemanggil. Jadi jangan ke mana-mana, terus dengarkan Sepatu Sinar. Sinar dibawakan khas oleh Bank Rakyat, menangi hadiah-hadiah sehingga RM1 juta. Bank Rakyat Cares, kami ada cara bersama saya Cik Pia, Rahim dan juga Jeb di sini. Terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah berkongsi cerita anda untuk meja bulat. Cerita pasal habit ataupun tabiat adik-beradik anda yang anda je tahu, walaupun menyampah, benci semua tu. Tapi nak tak nak kita kena terima, betul? Terima. Adik-beradik. Kita pun ada habit sebenarnya yang kita sendiri tak perasan. Betul. Kita rasa kita bagus. Macam saya, habit saya kalau nak tidur Pia, kaki saya akan goyang. Betul. Kaki bukan saya akan kipas. macam sebelum Jeb nak tidur, Jeb kena call dia dulu dengar suara dia, bukan? Itu kan habit, itu perangai. Tak, maksudnya kaki tu memang kaki dia goyang. Itu macam adik Fia juga. Adik Fia yang bongsu tu, dia memang suka kalau tengok TV ke, tapi sebenarnya kalau dia nak tidur lah, dia akan turun kat bawah. Dia tak buat atas katil, dia turun bawah dekat lantai tu je. Dia akan goyang-goyang kaki dia sampai dia penat. Rasanya dia macam bayangan dia macam pergi air. Habis nak cintai tak kaki. tahulah. Habis kau wiper kereta. Tapi kita yelah, bercakap pasal tabiat ni, pemanggil kita juga pun sama juga, pendengar-pendengar kita. Ada tabiat dia? Ada. Orang dah kata tunggu sehingga isyarat manggil dikudarakan untuk sepatu, yang jerat sepatu. Sebab kita tahu sekarang wang tunai dah banyak dah ni, RM3,300. Masing-masing tak sabar je. Diorang call daripada pukul apa? Pukul 6 pagi dah start call. Isyarat manggil keluar ni sekejap lagi. La ilaha illallah. 6 pagi bukan jerat sepatu, jerat pelanduk baru tak pasang lagi. Producer kita dah geram kat depan tu. Sabarlah. Itu tak apa je. Dengar cerita, kita dah balik. Kaya pun pergi shift orang telefon. La ilaha illallah. Nak jawab jerat sepatu, petang pun kadang-kadang ada telefon. Cik Pia, jerat sepatu Cik Pia. Oi, jerat sepatu tu pagi je. Bersama saya Cik Pia, Rahim dan juga kita ada Jeb. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pia. Ya, takkanlah suai bertudung pula. No see, Pakcik. Pakcik anda Pia sihat ya? Alhamdulillah sihat. Bilanya nak melahirkan baby? Februari. Alhamdulillah, Pakcik doakan semoga semuanya selamat. Amin. Alhamdulillah, Pakcik. Tapi hari ni bukan nak cerita pasal Pia, Pakcik. Dah, Pakcik. Tapi pasal tabiat. Tabiat lah. Pakcik dengar juga tadi tu. Pakcik ada tak tabiat yang orang lain tak tahu? Ada. Yang biasa. Pakcik kalau bawa basikal, tangan press.
Macam motor tu. Throttle. Throttle. Kan pakcik bawa basikal. Betul basikal. Ini habit pakcik lah. Pakcik membayangkan pakcik tengah bawa motor macam lah. Macam motor lah. Kadang-kadang bila dah press tu pakcik sendiri keluarkan bunyi. Habit pakcik. Oi, banyak betul. Lepas tu nanti orang cuit. Cik, asap banyak sangat lah belakang. Basikal ada asap ke, cik? Orang macam dia saja. Saja layan pakcik lah. Yelah, pasal orang kampung dah kenal sangat pakai pakcik. Itu dia. Habis pakai full face? Tak. Oh, kalau pakai full bunyi tak clear. Itu habit pakcik lah. Baiklah, jangan ke mana-mana. Kejap lagi ada isyarat manggil untuk jerat sepatu RM3,300 menanti anda. Terus dengarkan Sepatu Sinar. Cares, kami ada cara dan anda masih lagi bertemankan saya, Cik Pia, Rahim dan juga Jeb di sini. Dan sekarang masanya untuk jerat Sepatu Sinar. Kita bersama pemanggil terpantas untuk menangi wang tunai sebanyak RM3,300. Wow, jumlah yang cukup lumayan. Beria. Nampak excited sikit je orang nak menang ni. Okey, Kak Fauzia di talian. Bukan Fauzia lah. Azian. Fadilah. Fadilah Ya, saya. Fadilah. Okey, Kak Fadilah, Kak ada 30 saat. Ya. Okey. Dan jawapan akak tidak boleh bermula dengan ya, tidak, ya. Okey. Lambat pun tak boleh. Itu yang paling penting sekali. Okey. Jawapan jangan berulang, ya. Jawapan kena bersesuaian dengan soalan. Jadi, tunggu apa lagi? Kita mulakan 30 saat dari sekarang. Ni Fatin Bukanlah. Fadilah. Saya panggil Fadilah. Saya panggil Fadilah je, ya. Saya. Fadilah? Apa dia? Saya okey, anda yakin boleh menang kali ni? Nak lah. Dah makan? Belum lagi. Bagi lagi. Tak kecewa kalau kalah ni? Mestilah kecewa. Lambat lah. Dia tadi dia tak boleh ada jarak 1 second 2 second macam ni. Tak boleh detik dia tu. Tak tadi. Alamak. Yang depan tu lah cantik lah tu. Tak. Macam mana Tak apa, boleh cuba lagi ya. Kecewa tak? Kecewa sangat. Okey, betul. Jangan bersedih. Ada rezeki nanti boleh cuba lagi. Yep. Okey, terima kasih Fadilah. Dengan ini, wang tunai hari ini kita akan bawa ke pusingan yang seterusnya. Menjadikan jumlahnya sebanyak berapa, Jeb? RM3,400. Juta ringgit. Bank Rakyat Cares. Kami ada cara. Pagi ini anda bertemankan saya, Cik Pia, Rahim dan juga Jeb. Dan kita ada tetamu. Di mana semalam telah berlangsung final untuk Sepak Takraw League 2016 di Stadium MPSJ Serdang Jaya. Dan pagi ini kita bawakan juara STL 2016. Tahniah diucapkan kepada pasukan Black Panther. Penang kena sebut. Penang kena sebut. Penang yang penting. Yelah, Black Panthers ni dari Penang lah. Saya nak buat main lupa lah. Jadi semalam Rahim pergi sana untuk menyaksikan perlawanan akhir. Jadi Rahim, macam mana perasaan anda? Kita tak nak tanya perasaan Abang Rahim kita. Kita nak tanya. Sama-sama kita ni ada tekong yang paling tersohor. Mungkin boleh dapatkan sikit. Nanti tak dengar suaranya. Macam malu-malu gitu bang dia. Dia orangnya kau tengok. Patut dia kena berdiri ni. Mic pun kena berdiri. Saya Rosdi dan bersama dengan pengurus pasukan iaitu Encik Jeffrey Abdul Malik, betul? Dan juga kita ada juga wakil peraja utama kita betul? Encik kenalkan diri tu Encik Haji Laili bin Ismail. Haji Laili Express Perdana. Kau pergi kau tak kenal pun. Ya, takkan semua kau nak kenal. Tapi kita dah berborak semalam. Berjumpa semalam. Bercerita semalam. Baik. Tapi untuk soalan pertama kita nak bagi pada pengurus dulu lah. Okey, silakan. Sebab apa-apa pun pengurus. Kalau kalah pun dia macam dulu. Okey. Pengurus pasukan lah. Pengurus pasukan Penang. Kita tahu memang ada satu barisan player yang cukup baik lah. Dengan senjata sulit dia tekong kita kan. Jadi kalau untuk menurunkan pasukan yang orang kata bersedia untuk turun ke gelanggang, apa kriteria yang dipilih? Dahsyat soalan. Kita tanya lah kan, selain daripada tekong lah kan. Selamat pagi semua. Yang terlebih dahulu kita kena training. Dan juga kita kena tentukan dia punya latihan cukup, stamina dan juga kesihatan, skill, pengalaman. Itu yang penting. Maknanya dalam disenaraikan untuk setiap pasukan berapa? 5 orang 5. Jadi yang dalam reserve yang 2 tu ada tak tekong? Ada.
ada. Kesianlah Tekong tu. Dia memang main tak juga. main lah. Main juga. Main juga. Bagi peluang juga. Bagi peluang jugalah kan. Dia Muhammad Fadil Asri. Fadil Asri. Bukan orang lain jugalah. Memang hebat juga orangnya lah. Hebat. Jadi memang gunakan sepenuhnya ke kekuatan pasukan ni, iaitu Tekong. Memang fully use ke ataupun memang orang kata ikut tim lah? Okey, kita sedia maklum. Pening ada Tekong nombor 1 Malaysia. Betul. Kan? Kita guna kederak dia sungguh. Pula habis lah. Pula habis sampai dia nasib dia tak sakit lah. Sebenarnya sakit. Dia tak injured ke tak ada So far alhamdulillah. Okey. Keadaan yang memuaskan. Baik. Mana fit betul lah ni. Fit. Kita Jurulatih ajak dia memang memang kita bagi tunjuk aja cara kita stretching, cara kita ni memang bagi dia jangan sakit lah. Okey. Nak tahulah ada tak latihan-latihan yang khusus buat Tekong? Ya, ada. Kita ada chief ketua jurulatih iaitu Coach Helmi. Dia ada skill ataupun dia ada kebentukan untuk skill untuk sebagai Tekong. Dia ada ajar macam mana kita nak lajukan bola, sebab sekuda nak kuda, nak drop semua coach dah ajak semua. Mana bukan pakai power je lah. Dia pun ada banyak buah, ada drop, ada apa macam-macam lah. Satu lagi pernafasan yang penting. Pernafasan. Betul. Time nak enjuk tu yang buang nafas tu. Okey, lepas ni kita nak tanya pelibatan Express Perdana Sepak Takraw League ini kan dibawakan oleh Express Perdana. Betul. Okey, kita akan tanya pasal pelibatan mereka lah untuk STL kali ini. Dengan berhashtagkan ini milik kita. Kenapa memilih hashtag ini milik kita? Okey, semuanya selepas ini, jawab selepas ni. Simpan dulu jawapan tu sekarang. Jadi terus dengarkan Sepatu Sinar. Bertemankan saya Cik Pia, Rahim dan juga Jeb di sini. Dan pagi ni kita ada juara STL 2016 iaitu Black Panthers. Penang Black Panthers yang menewaskan Kuala Lumpur Thunder. Dan katanya kemenangan Penang Black Panthers ni dah menepati ramalan. Sebab dia orang ada pengalaman STL 2015. I buat lah STL 2015. Tahun ni je tak buat sebab I dah pregnant. Takut bola tu kena kat perut I. Mula-mula terpanggil lah kenapa nak turut serta Express Perdana Sepak Takraw League. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya ucap terima kasih kepada Sinar FM yang menjemput kita pada hari ini. Saya Express Perdana lah. Kita terpanggil untuk menjadi penajuk utama bagi Sepak Takraw League ni. Kita memikirkan sukan ini adalah sukan asal daripada negara kita. Betul. Tanah air kita. Jadi rasa terpanggil untuk menaikkan sukan ini. Kalau macam bola sepak ke badminton ke semua itu dah lama dah. Ni sepak takraw ni asal negara kita tu. Asal negara kita. Betul. Jadi kalau kita tak pakat-pakat tolong untuk naikkan martabat tu. Martabat kita ni siapa lagi? Betul. Jadi kalau boleh kita nak sukan kita ni sampai ke peringkat Olimpik. Sekarang ni sampai kat mana? Sukan Asia. Sukan Asia. Jadi apa cerita dengan hashtag ini milik kita? Kenapa memilih hashtag itu? Kerana ini sukan kita lah. Kerana ini sukan kita. Maksudnya ini milik kita lah. Ini milik kita. Sukan ini milik kita. Betul, ini milik kita. Ini milik kita. Ingat bas tu kita punya. Bukan. Betul lah tu. Sebenarnya kalau nak ceritakan pasal sejarah sepak takraw ni, dulu kita dah memonopoli sukan ni. Lepas tu dah dirampas oleh pasukan Thailand kan. Jadi sekarang ni kalau betul-betul sekarang ni siapa yang conquer lah sukan ni? Filipin pun dengar sekarang dah bagus Filipin dah bagus. Korea pun dah bagus. Bagus kan. Okey, jadi kita ada tekong kita ni. Kita tanya soalan dekat tekong sekejap lagi je. Okey. Lah putus-putus kawan nak tanya. Sabar, simpanlah dulu soalan-soalannya tu, Cik. Nampak banyak pula soalan. Tadi tak ada soalan. Sport punya budak. Okey, anda jangan ke mana-mana, terus dengarkan Sepatu Sinar. Bank Rakyat Cares, kami ada cara bertemankan Cik Pia, Rahim dan juga Jeb di sini. Kita bawakan penaja utama untuk Sepak Takraw League. Ada Express Perdana dan kita ada coach untuk Penang Black Panthers dan juga kita ada ni Tekong Power setakat ni Malaysia punya. Malaysia ni asset lah ni. Syahir Rosdi. Tekong satu Malaysia lah sekarang ni, Syahir Rosdi. Dengan persembahan mantap dari Syahir Rosdi, ternyata memudahkan kemenangan buat Penang. Dengan perlawanan berkesudahan dalam 2 set sahaja. Baca. Yelah, I bagi ni lah fakta ya. Kadang-kadang I memandai-mandaikan. Maulah perempuan mana
tahu sangat sepak takraw. Tapi I tahulah pasal apa tekong tu semua I tahulah. Okey Syahir nak tanya sikit lah. Benda yang dah sebut kau tahu tak? Tekong ni dua apa? Kanan apa? Apik kiri, apik kanan, babe. Alah. Video gila lah. Dah kata orang buat STL ni tahun lepas. Mesti ada pengalaman. Yelah kau tanya ni. Syahir, kalau kita tengok sekarang teknologi dah macam-macam lah. Kita punya serve main apa pun, bila serve je kita boleh tahu kelajuan bola tu. Untuk Syahir sendirilah, catatan terbaik lah masa kelajuan bola serve tu. Untuk catatan terbaik dalam 79 km lah. Allah. Kena roadblock ni. Laju. Kalau terkena kat muka tu macam mana punya tak sempat. Main takraw ni kalau kena serve dia tak sempat nak tengok, tak boleh pejam mata. Kenyam tak boleh. Kalau masuk abu biarkan berair mata. Sebab bola dia laju. Lepas tu sebab tu macam Syahir sini tak main paintball. Dia memang kalau main paintball pun guna takraw. Pam. Laju. Paintball kan tembak-tembak orang. Jadi kenangan paling manis lah yang pernah kau lalui sepanjang karier kau sebagai seorang pemain. Kenangan paling manis tu dekat ni lah, Iftar Perseri Melaka tu. Bila tu pakai key. Bila dapat lawan dengan Thailand dan menangi game tu. Sejak mula praktikan serve kuda ni? Sejak daripada umur ni form 3. Form 3 dah mula. Memang asal memang main tekong lah. Main tekong. Memang minat main tekong lah. Form 3 dah start belajar main kuda. Belajar kuda. Perasan tak masa form 3 tu umur berapa? Form 3 tak kira lah. Dia apa? Tanyalah pasal sepak takraw je. Tapi apa jenis regangan ataupun senaman yang dibuat untuk menjadi satu tekong yang baik? Untuk regangan yang saya amalkan bila bangun pagi tu, saya akan split. Split. Kangkang. Takkan dia nak tunjuk kat sini. Dah bangun tidur tu, kangkang. Nak koyak kaki. Koyak kaki. Saya pernah buat tu. Tapi yang cecah bukan kaki tau, perut. Itu pasal saya tak boleh lah. Bila aku serve macam tu, orang tak panggil kuda. Badak. Buat regangan Lama tak ambil senaman macam tu? Tak lama, cuma yang koyak kaki tu ambil masa 2 minit cukup. Untuk pagi bila bangun tidur. Itu untuk senaman untuk kaki lah, supaya dia lebih kuat. Ini tidur pun bergayut ke aku ni, kaki ke atas ni. Bank Rakyat Cares, kami ada cara bersama saya, Cik Pia, Rahim dan juga Jeb di sini. Dan pagi ini kita ada tetamu dari Sepak Takraw League 2016. Penaja utamanya Express Perdana Sepak Takraw League. Lepas tu kita ada coach dan juga tekong untuk Penang Black Panthers yang menjuarai STL 2016. Tahniah. Okey, coach. Berdesing telinga aku. Pengurus pasukan. Marah coach saya. Coach mana tak datang coach? Dia hari lain. Untuk percaturan liga akan datang lah. Adakah pasukan ini akan dikekalkan atau kita akan kita ada rombakan? Kejohanan yang akan datang ialah Piala Mas Johari pada bulan Januari. Kebanyakan player akan dikekalkan lah. Sebab kita tengok kategori yang dipertandingkan lah. Kalau macam STL ni player 8 orang lah. Tapi untuk Piala Mas Johari mungkin 12 orang. So kita kena cari lagi player untuk kita main. Sebab dia main 3 regu. Rahim boleh? A, B, C. Regu 1, 2, 3 lah. So kita kena cari player lain. Sebab yang 8 orang kita backup lagi 7 orang dan 15. Untuk Piala Mas Johari kita kena cari 15 ke 18 orang player. Express Perdana akan terus menjadi penaja atau macam mana? Jawab. Ini belum tentu lagi. Tapi kalau diberi peluang atau dibuka ruang, mungkin berminat lagi atau ada perancangan yang lebih besar? Kalau Astro buat penyiaran untuk game untuk tournament tu mungkin juga. Mungkin juga. Yalah. Okey. Jadi coach dah ada ke orang pengurus? Dah ada bukan ke? Coach. Ya tahu. 7 orang yang dalam radar untuk masukkan dalam tim untuk piala apa tadi? K tu. Piala Mas Johari. Johari tu. Dalam perancangan pasukan tu, saya dan juga ketua jurulatih dan juga pengurusan tertinggi Pulau Pinang ada kita listkan nama-nama player yang akan diserap masuk dalam tim Pulau Pinang. Okey, untuk tekong sendirilah untuk Syarul ni. Rasanya pendedahan yang diterima dalam liga tempatan ni cukup tak? Bagi saya cukup.
dengan medan STL ni untuk menyediakan player-player ni untuk bersiap sedia untuk sukan C 2017 ni dengan crowd yang ramai. Sebab saya tengok ada player-player kita yang pergi bermain di liga-liga tempatan di macam contohnya di Thailand pun, kita kata ramai yang pergi sana. Jadi macam Syahis ni ada tak keinginan untuk pergi beradu di local punya tournament di Thailand? Bagi saya nak sangat bermain di Liga Thailand sebab saya nak belajar pengalaman, belajar lepas tu belajar teknik mantapkan lagi Thailand, mantapkan lagi ni Dah kahwin dah belum muda lagi dia ni, baru 20 kan. Jangan ada awet dululah sebab kan baru 20 tahun kan. Muda tak ya. Kejar dulu cita-cita tu. Nanti kalau yang jadi announcer tak apa, dah boleh dawet Okey, kita akan sambung borak lagi dengan mereka semuanya selepas ini. Terus dengarkan Sepatu Sinar. Hadiah-hadiah sehingga RM1 juta Bank Rakyat Cares. Kami ada cara pagi ini studio kita memang cukup meriah dengan kehadiran ahli sukan. Ya betul tu. Express Perdana Sepak Takraw League 2016 dah selamat, orang kata dah selesai, dah melabuhkan tirainya. Dan semalam final, pagi ni kita ada juaranya lah, juara STL 2016 iaitu Penang Black Panthers, dan penaja utamanya Express Perdana pun ada di sini bersama dengan pengurus pasukan Black Panthers Penang. Tadi rasanya pun diorang dah duduk kat bilik ni, agih-agihkan RM40,000 tu. Banyak tu. Belum dapat lagi? Belum. Mokap dah ada. Dah okay, boleh. Lepas ni kita nak dengarkan sedikit ucapan daripada mereka lah. Boleh. Tapi sebelum tu kita layan dulu Awi Rafael dan juga Ayai, manusia sempurna semuanya di Sepatu Sinar. Ini tepukan buat Penang Black Panthers yang telah menjuarai STL 2016. Kita ada tekongnya, kita ada pengurus dan juga penaja utama iaitu Express Perdana. Dah sampai penghujung sebenarnya, Jeb. Dah sampai dah. Okey, kita nak tanya Syahir lah. Harapan Syahir lah untuk akan datang ni, ataupun ucapan pada siapa yang menyokong untuk tim Black Panthers ni. Harapan saya kepada yang menyokong tim Penang Black Panthers agar terus menyokong tim Takraw Pulau Pinang. Okey. Saya harap game sepak takraw dekat Malaysia ni tak mati betul. Terus mendapat sambutan lah. Kalau ada offer daripada negeri-negeri lain, offer yang lebih baik, pergi ke tak pergi? Macam mana tu? Abang nak panggil saya, nak deal macam mana? Atau nak suruh pengurus keluar kejap jawab. Tak contoh je lah kan. Yang tu ni lah tak apalah, PM tepi lah. Gantung pada ni lah. Tawaran Presiden. Presiden. Okey, sedikit ucapan dari pengurus pasukan. Silakan. Harapan. Okey, yang pertama kali saya nak ucapkan tahniah kepada pemain-pemain Black Panther yang telah bertungku lumus sepanjang 10 minggu, memberi komitmen, memberi kerjasama, memberi segala kederat untuk latihan sehingga berjaya pada semalam. Dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada kita Penang punya Presiden, iaitu yang bahagia Datuk Ahmad Ismail, kerana beliau juga bertungku lumus untuk menaikkan tim sepak takraw Pulau Pinang ni hingga berjaya dalam beberapa kejohanan. Kan dan juga penyokong-penyokong daripada Pulau Mutiara Penang yang sanggup datang sini, bermalam sini. Sebanyak heboh semalam dekat stadium. Sebanyak yang datang 3 biji bas daripada Pulau Pinang dan juga daripada KL. Merata-rata. Lahak Lui lah, Murid Tajam lah, BM lah, tu daripada balik pulau semua. Merata-rata daripada Pulau Pinang mai. So saya ucapkan terima kasih banyak-banyak menyokong, dan juga penaja untuk negeri Pulau Pinang iaitu Minimax telah sponsor untuk tim Pulau Pinang, dan juga Express Perdana yang keseluruhannya dia menaja STL. Kan harapan saya supaya saya suka sepak takraw ni tidak pupus. Betul. Dan terus melonjak ke satu tahap yang lebih tinggi. Sekarang ni kita ada pada Asia Game. Mungkin lepas ni mana tahu satu hari nanti ke Olimpik ke apa ke. Sebab kita tahu sebab Europe dia ada persatuan sepak takraw Europe. So dia ada dekat Belgium, dia ada dekat Switzerland, dia ada dekat Jerman apa semua. So sama ada satu hari sokongan kuat daripada Eropah akan jadi satu sukan yang bertaraf Olimpik. Siapa tahu kan. Macam Syed Rusdi umur 20. Sebab
jauh pergi perjalanan dia untuk mewakili negara. So akhir kata saya sebagai pengurus Penang Black Panther Jeffrey Abdul Malik ingin mengucapkan tahniah sekali lagi kepada tim Penang Black Panther, dan juga sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Presiden PSM iaitu Yang Bahagia Datuk Ahmad Ismail, dan juga pengurusan tertinggi Pulau Pinang Yang Bahagia Datuk Haji Jalil, dan juga dengan tim dia. Terima kasih. Okey, dan yang terakhir sekali dari penaja utama kita. Silakan ucapan sikit, ucapan yang ringkas. Harapan saya semoga semua penumpang-penumpang bas yang nak balik ke Kelantan tu menggunakan Express Perdana. Kerana apabila menggunakan Express Perdana, kita ada sedikit kelebihan dan kita boleh menaja lagi sukan sepak takraw league ni. Ada makan. Jadi harapan itulah supaya sepak takraw league ni sentiasa diadakan setiap tahun, dan kita dapat banyak mencokil bakat-bakat baru, dan yang penting sekalinya kalau lawan Thailand tu kita nak menang. Itu yang penting sekali. Itu boleh katakan musuh tradisi. Musuh tradisi kita. Betul. Kalau macam Brazil, Argentina dia punya tu. Kan macam gini Malaysia, Thailand. Saya nak ucap terima kasih juga kepada pihak STL dan juga pihak Astro yang telah memberi peluang kepada kita untuk menjadi penaja utama sepak takraw ini. Dan kita pun mengucap terima kasih kerana promosi yang dibuat tu kita sangat berpuas hati. Berpuas hati lah. Dengan mana tahu lepas ni Express Perdana boleh join dengan Sinar FM untuk buat road trip ke apa ke? Boleh. Kita boleh bincang. Saya nak ucap terima kasih kepada Cik Farid dan juga Cik Aimi yang yang datang jumpa saya, memberi peluang kepada kita untuk menjadi penaja utama kepada Okey, terima kasih kepada tetamu kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi. Majulah sukan untuk negara. Amin. Anda jangan ke mana-mana, terus dengarkan Sepatu Sinar. Bank Rakyat Cares, kami ada cara bersama saya, Cik Pia, Rahim dan juga Jeb. Yes. Masih lagi di sini dan kita nak ke NTAT, nak ambil tahu. Silakan. Apa fakta menarik yang nak dikongsikan ni, Fakta yang menarik yang dibaca ni nak baca ni adalah mustahil terbersin dengan membuka mata. Memang kalau kita bersin, memang kita kita akan tutup mata. Kenapa? Itu fakta dia, kenapa tak tahu kan. Itulah dia sebabnya faktanya, tapi kenapa tak tahulah. Itu adalah fakta dia beritahu. Kalau bersin buka mata macam mana tu? Macam mana? Sama macam batuk jeli lidah, tak boleh. Jeli lidah tak boleh. Itu fakta dia. Kenapa kan? Cuba Pia try bersin buka mata. Saya pada perasan kalau kita bersin kita akan pejam mata. Okay, cuba aku bersin buka mata. Hacha. Dia tak jadi sih. Dia Hacha. Mungkin nak menghayati tu bergesim tu kan. Nanti kita cari bukan tak boleh buat, boleh kan. Boleh, tapi pelik lah. Hacha. Tu boleh. Sama macam kalau berjalan tanpa nampak belenggan pelik tangan. Boleh kau berjalan tak macam robot. Jalan belenggan tangan. Jalan tak belenggan tangan. Boleh. Tak ada juga. Tak ada. Itu semua. Macam kau kata, ya angguk, tidak ngeling. Cuba ya ngeling. Tak boleh. Ya. Ya mesti angguk. Kalau ya ngeling. Ya. Pelik kan. Dia pelik kan. Benda di situ kita dah tak boleh ubah lah. Tak boleh ubah lah. Ikut je lah. Okey, kejap lagi kita akan ke Sepatu Hello. Anda jangan ke mana-mana, terus dengarkan Sepatu Sinar. Bank Rakyat Cares, kami ada cara, masih lagi bersama saya, Cik Pia, Rahim dan juga Jeb. Kita nak terus ke Sepatu Hello. Siapa yang akan kita hubungi? Kalau waktu berhenti. Hello. Assalamualaikum. Salam. Okey, Encik Zubir. Ya. Encik Zubir ni untuk pengetahuan semua merupakan salah seorang daripada pegawai yang bertugas lah. Dia ni memang seorang yang berpangkat juga dalam mengendalikan game-game besar ni. Pandangan kau sikit tentang satu berita yang baru kita terima daripada Arena ni, Astro Arena ni, yang mengatakan bahawa KL Thunder akan menghantar satu surat protes yang mengatakan bahawa kemenangan semalam adalah tidak sah. Jadi apa komen kau je? Saya rasa bukan masalah tak ada sah. Saya rasa adalah keputusan utama daripada pengadil. Jadi saya rasa isu tu mungkin pihak Rusia kejohanan akan
bagi feedback kepada Kuala Lumpur Thunder. Sebab dia kata semalam melalui kiraan sewaktu 16:14 ke macam tu lebih kurang ada berlaku sedikit kekeliruan di situ. Saya rasa kekeliruan tu mungkin beranggapan daripada jurulatih yang mungkin tersalah pandang ataupun menganggap keputusan tu yang pengadil buat keputusan adalah salah. Jadi mungkin itu adalah isu untuk diperbesarkan ataupun dibawa kepada Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Jadi Zubir tahu tak tentang tentang masalah ni? Saya kurang pasti sebab kebetulan saya tak ada bertugas pada masa itu. Jadi mungkin pengadil yang terlibat mungkin diorang lebih tahu pasal keputusan tu. Jadi di antara nama-nama pengadil yang naik yang akan dihadapkan ke bahagian tata tertib adalah di antara nama Zubir ada naik juga ni. Oh, nama saya ada naik juga. Ada naik ni di antara nama-nama list yang kita ambil lah. Oh, ya ke? Saya tak pasti pula. Mungkin saya punya pengurusi akan tahu lebih lanjut perkara ni. Kebetulan kita ada salah seorang daripada pegawai tata tertib dekat sini. Sila. Ini siapa tadi? Zubir, Cik Zubir. Cik Zubir. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam mana benda ni boleh jadi? Boleh bagi penerangan tak? Perkara ni? Saya kurang pasti sebab kejohanan ni saya tak bertugas semasa perlawanan akhir tu. Jadi saya rasa pengadil yang terlibat telah membuat satu keputusan yang pihak KL Thunder mungkin tak berpuas hati. Jadi apa yang saya nampak kat situ kejadian tu mungkin pihak KL Thunder apa ni orang cakap dia mencuba untuk memastikan dia pihak KL Thunder memenangi poin yang dianggap salah tu. Saja saya tak pasti apa yang sebab saya tak bertugas pada masa tu. Tapi pasukan yang dimasukkan ni bukan KL Thunder yang STL tu. KL The Thunder Cat. Encik Zubir. Tak ada pun nama Encik Zubir. Encik Zubir tak terlibat sebab tak bertugas kan. KL Thunder pun tak protes pun. Macam-macam kau Rahim. Memang. Saya Cik Fia, Rahim dan juga Jeb. Kami telefon anda ni dalam sepatu. Hello. Yang serius sangat. Oh, memang macam-macam ni. Kau siap. Kau punya ular selamat betul untuk diri kau. Kejut dia macam tak ada kena-mengena dalam hal tu. Tiba-tiba namanya naik pula. Sebagai apa? Dia tekong. Position dia. Dia tekong. Dia pernah main negeri jugalah. Yelah tak. Untuk STL kali ni position dia apa? Dia tak ada pegawai lah. Dia pernah jadi apa orang kata Empire. Linesman sebab dia tak ada petugas lah. Mana dia dah naik. Dia ada iktirafkan kalau untuk ujian besar dia layak. Dia ada lesen. Okey, baik. Okey, sekejap lagi kita nak dengarkan ulangan kawan tanya Ustaz jawab. Jangan ke mana-mana. Terus dengarkan Sepatu Sinar. Cara dia jawab tu macam ada lesen lesen.